cerahnya hari ni. Ada orang miskin lah. Panasnya kena buat kerja lagi ni. Korang ada semangat dengan phone tak? Ada. Kita orang kan miskin. Dah lah seliparnya. Kotor dah lama. Rumah jijik pula tu. Dah lah tak ada rumah. Bye. Jagalah mulut kau tu. Sabarlah abang. Bapak tahun kemudian. Adik, jom pergi jalan-jalan pakai abang. Orang tu macam familiar je. Lama ke nak tumbuh ni buah. Ni buah apa pula ni? Saya lupa pula buah ni apa. Itu macam orang yang 50 tahun lepas tu dah lah cakap orang tak ada sifat kotor pula. Yelah, dah lah cakap sifat kita miskin sekarang. Dah kasih balik lagi tau. Hebat. Lalu saya tak boleh kalahkan daripada selipar bodoh. Maaflah saya dah jahat dengan korang. Boleh tak korang bantu saya? Takkan punya. Awak tu dah cakap saya bodoh. Asyik lah. Tak tahu lah. Biji lah. Pergi awak dari sini. Kan? Sudah. Kisah kami. Terima kasih. Dan jumpa lagi, bro. Jumpa lagi. Jangan buat macam tu dekat adik aku. Adik aku tak buat apa-apa. Korang ni dah lah miskin. Aku jangan buat lagi sensor. Mentang-mentang. Duduk kat rumah ni. Hai doh.